Okey, jom kita mulakan. Pernah tak kita terfikir apa sebenarnya maksud di sebalik grade A atau grade C yang seorang murid tu dapat? Dalam kupasan kali ini, saya nak kongsikan dapatan-dapatan penting tentang pentaksiran bilik darjah atau PBD dan kita akan lihat macam mana ia boleh bantu kita faham perjalanan sebenar seorang pelajar, bukan setakat tengok keputusan akhir je. Cuba kita fikir sekejap, sekeping kertas peperiksaan tu, betul ke ia boleh ceritakan segala-galanya tentang potensi, kreativiti dan usaha seorang muhid? Atau mungkinkah ia sebenarnya cuma satu kepingan kecil dari sebuah gambaran yang jauh lebih besar dan kompleks? Dekat sinilah PBD masuk memainkan peranannya. Anggaplah PBD ni sebagai satu proses yang sentiasa berjalan, di mana guru secara berterusan kumpul maklumat untuk tengok perkembangan menyeluruh setiap murid. Jadi, fokusnya dah beralih. Bukan lagi pada satu ujian besar di hujung tahun, tapi pada keseluruhan proses dan perjalanan pembelajaran itu sendiri. Tapi, ini dia isunya. Walaupun konsep PBD ni nampak hebat atas kertas, realiti pelaksanaannya di bilik darjah terus terang masih belum lagi capai tahap yang sepatutnya. Jadi persoalannya, apa yang menghalang? Apa cabaran-cabarannya? Jom kita bedah siasat. Okey, jadi macam mana kita nak pastikan PBD yang kita jalankan tu betul-betul berkualiti dan adil? Semuanya berbalik kepada 5 asas utama ni. Boleh bayangkan ia macam 5 tiang seri yang akan pastikan setiap penilaian yang kita buat tu tepat, adil dan yang paling penting, membawa makna. Mari kita tengok satu persatu. Ini dia 5 tiang seri kita. Nombor 1, kesahan. Nombor 2, kebolehpercayaan. 3, keobjektifan. Keempat, kemudah takbiran dan yang kelima, kemudah tafsiran. Kena ingat, kelima-lima ni adalah asas yang wajib ada. Kalau satu je goyang, seluruh bangunan pentaksiran kita boleh jadi tak adil dan tak stabil. Jom kita mula dengan yang pertama, kesahan. Senang cerita macam ni lah, adakah kita menguji apa yang kita ajar? Bayangkan, kalau kita ajar murid cara menulis karangan yang kreatif tapi ujiannya cuma minta mereka bulatkan jawapan objektif, itu tak sah. Tugasan tu mesti betul-betul cerminkan apa yang dah diajar. Seterusnya, kebolehpercayaan. Boleh bayangkan tak kalau markah seorang murid tu bergantung pada mood cikgu yang tengah menanda? Hari ni gembira, dapat markah tinggi. Esoknya tak ada mood, markah jatuh. Tak adil kan? Jadi, kebolehpercayaan ni memastikan dengan kriteria pemarkahan yang jelas dan sama, tak kisahlah siapa pun yang menanda, keputusannya akan tetap konsisten. Sekarang, kita sentuh pasal keobjektifan. Penilaian mestilah berdasarkan bukti yang kita boleh nampak dan ukur, bukannya berdasarkan, saya rasa dia ni pandai. Dengan adanya rubrik atau kriteria pemangkahan yang jelas, kita dapat elak sikap bias atau pilih kasih. Ingat, tujuan kita adalah untuk menyokong, bukan sekadar melabel. Dan yang ni, saya pasti semua guru faham sangat. Realiti di bilik darjah, masa yang terhad, bilangan murid yang ramai, beban kerja lagi. Jadi kemudah tadbiran ni bermaksud apa saja kaedah pentaksiran yang kita pilih, ia mestilah praktikal, mudah nak dijalankan, senang nak direkod dan tak menambahkan lagi timbunan kerja yang sedia ada. Akhir sekali, kemudah tafsiran. Apa gunanya kita kumpul data banyak-banyak kalau kita sendiri tak faham apa maknanya? Sia-sia je kan? Data dan laporan tu mestilah jelas dan mudah difahami supaya guru tahu apa langkah seterusnya. Murid ni perlukan bantuan lebih ke atau dia dah bersedia untuk cabaran yang lebih tinggi? Data yang baik mesti membawa kepada tindakan yang betul. Baiklah, kita dah faham 5 asas tadi. Sekarang, mari kita buka kotak perkakas seorang guru dan lihat 3 strategi utama yang boleh digunakan untuk laksanakan PBD dengan berkesan dalam bilik darjah. Alat yang pertama ialah pemerhatian. Ini bukan tentang apa yang murid tulis atas kertas, tapi apa yang mereka boleh buat depan mata kita. Kita perhatikan cara mereka bekerjasama dalam kumpulan, cara mereka pegang radar sains ataupun sekadar sikap ingin tahu yang mereka tunjukkan masa kita mengajar. Semua ni adalah data yang sangat berharga. Kelebihannya, ia memang sangat tepat untuk menilai kemahiran praktikal. Tapi, cabarannya, ia boleh jadi sangat subjektif. Tanpa senarai semak atau indikator yang jelas, penilaian kita mungkin lebih dipengaruhi oleh perasaan. Jadi, kuncinya di sini ialah indikator penilaian mesti jelas dan spesifik.
Alat kedua, kaedah lisan. Ini adalah cara yang sangat berkesan untuk kita intai terus ke dalam minda seorang murid. Melalui soal jawab, perbincangan atau pembentangan, guru boleh terus kesan sejauh mana kefahaman mereka dan cara mereka berfikir tentang sesuatu konsep. Ia sangat direct. Tapi, kena hati-hati. Ada satu perangkap biasa dengan kaedah lisan ni. Kita mudah kagum dengan murid yang petah bercakap. Tapi, kita kena ingat, keyakinan dan kelancaran bercakap tak semestinya sama dengan penguasaan konsep. Kadang-kadang, murid yang pendiam itulah yang sebenarnya faham dengan lebih mendalam. Dan yang ketiga, kaedah yang paling kita biasa jumpa. Kaedah bertulis. Ini termasuklah latihan dalam buku, kuis, ujian dan esei. Ia memang cara yang sangat baik untuk kita nilai pengetahuan fakta dan kebolehan murid untuk susun idea mereka secara teratur dalam bentuk tulisan. Di satu sisi, kaedah bertulis ni bagus sebab ia bagi kita bukti hitam putih dan mudah nak uruskan, terutamanya untuk kelas yang besar. Tapi, di sisi lain, ada satu tembok besar yang boleh jadi penghalang. Tembok tu ialah penguasaan bahasa. Boleh jadi murid tu faham konsep sains, tapi dia tak mampu nak jelaskan dalam ayat. Bila ini berlaku, kesahan pentaksiran kita dah terjejas. Okey, kita dah kumpul macam-macam data melalui pemerhatian, lisan dan tulisan. Tapi itu baru separuh jalan. Bahagian yang seterusnya dan yang sangat kritikal ialah macam mana kita mereka semua maklumat ni supaya ia menjadi sesuatu yang berguna dan bermakna. Secara umumnya, ada 3 kaedah utama untuk merekod. Pertama, borang transit. Yang ni macam buku log atau catatan harian guru. Kedua, sistem digital rasmi macam MOIS untuk pengurusan data yang lebih berpusat. Dan ketiga, graf pelaporan yang bantu kita nampak gambaran besar prestasi kelas dengan pantas. Inilah hebatnya bila data divisualkan. Tengok contoh graf pelaporan ni. Dengan sekali pandang je, seorang guru tu boleh terus nampak taburan tahap penguasaan kelas dia. Dia boleh nampak, oh ramai lagi murid aku dekat TP1 dan 2. Aku kena rancang intervensi untuk mereka. Atau, wah ada beberapa orang murid dah capai TP5 dan 6. Mereka ni perlukan aktiviti pengayaan. Tindakan jadi lebih cepat dan bersasar. Sekarang, mari kita kaitkan semua poin teknikal yang kita dah bincang tadi kepada satu idea yang jauh lebih besar dan penting. PBD yang berkualiti bukan sekadar tentang teknik mengajar yang bagus. Ia adalah teras kepada keadilan dalam pendidikan itu sendiri. Petikan ini merumuskan segalanya dengan sangat padat dan tepat. Bila kita guna pelbagai cara untuk menilai, ada pemerhatian, ada lisan, ada bertulis, kita sebenarnya sedang membuka lebih banyak pintu untuk setiap murid tunjukkan kebolehan mereka mengikut kekuatan unik masing-masing. Inilah jantung kepada pendidikan yang inklusif, terutamanya untuk murid berkeperluan pendidikan khas atau MBPK. Seorang murid yang mungkin sukar menulis esei boleh jadi sangat hebat bila diminta untuk terangkan idea secara lisan. PBD yang adil memberi ruang untuk semua potensi ini dilihat dan diraikan. Kita nilai mereka berdasarkan apa yang mereka boleh buat, bukan menghukum atas apa yang mereka tak boleh buat. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk kita fikirkan bersama. Bagaimana kita semua, tak kira sebagai guru, ibu bapa atau ahli masyarakat, boleh sama-sama pastikan sistem pendidikan kita benar-benar fokus untuk menilai potensi setiap anak dan bukannya tergesa-gesa untuk melabel mereka. Satu persoalan penting untuk kita semua renungkan.